Nak beli waktu rendah, nak jual waktu harga tinggi. Memang betul dalam pelaburan kita beli waktu harga rendah, jual waktu harga tinggi. Tapi persoalannya, kita ni pelabur emas ke penyimpan emas? Kalau kita nak beli emas 1 gram, 1 dinar sebulan, RM100, RM200 setiap bulan, bermaksud kita ialah kategori penyimpan emas, bukan kategori pelabur emas. Penyimpan emas ni, simpan sahaja berapa yang kita ada tanpa mengira harga. Sebab kita simpan ni bukan nak dapatkan keuntungan semata-mata buy low sell high, tapi lebih besar daripada itu, iaitu nak capai matlamat demi matlamat dengan simpanan emas. Jadi, kita sebagai penyimpan emas beli saja waktu kita ada duit. Harga tinggi ke, harga rendah ke, menabung saja macam biasa. Bila harga emas turun dan kita ada lebihan duit lagi, boleh tambah lagi simpanan untuk rendahkan purata harga emas kita. Simpan emas, duit habis. Tak simpan emas pun duit habis. Jadi lebih baik duit tu habis disebabkan beli emas. Nak bermula simpan emas dengan cara yang murah daripada syariah, dekat Public Gold ada serendah RM100 pun dah boleh simpan emas. Bersedia nak saya bimbing untuk tunjukkan caranya? Boleh klik butang sign up di profile ataupun link di bio.